Kalau satu hari nanti kita tak boleh nak berjalan sendiri, pernah tak kita terfikir nanti siapa nak jaga kita? Hari ini saya nak kongsikan tentang satu perkara yang sangat penting, bukan untuk menakut-nakutkan, tapi untuk kita sama-sama sedar. Semalam saya pergi satu tempat ni, ramai warga emas di situ, umur dalam 70 tahun, 80 tahun. Dan kebanyakan daripada mereka perlukan bantuan. Nak berjalan susah, nak bangun pun kena ada orang bantu. Dan masa tu saya terfikir, macam mana kita nanti? Sebenarnya saya bukanlah nak salahkan sesiapa, bukan nak salahkan persendirian, bukan nak salahkan hospital, bukan nak salahkan doktor. Cuma kita mungkin kurang diberi kesedaran dari awal tentang betapa pentingnya jaga kesihatan sebelum terlambat. Sekarang mungkin ramai rasa okey sebab ada insurans, ada ubatan, tenaga masih kuat lagi, boleh berjalan, organ semua boleh masih digunakan seperti biasa lagi. Tapi dalam masa yang sama, ada satu perkara yang kita tak boleh nak outsource pada orang lain, iaitu tanggungjawab nak jaga badan kita sendiri. Kalau kita nak umur 60, 70 tahun nanti, kita masih boleh berjalan sendiri, masih boleh urus diri tanpa bergantung dengan orang lain, kita kena mula dari sekarang. Bukanlah nak suruh buat perubahan yang drastik sekaligus. Kita boleh mula dengan step-step yang kecil dulu. Kurangkan benda-benda yang memudaratkan. Beri badan kita ni nutrisi yang cukup. Jaga pergerakan badan. Jangan biarkan badan kita ni terlalu lama diam. Dan yang paling penting, kita ambil tahu apa yang badan kita ni actually perlukan. Bukan tunggu sakit baru nak bertindak, tapi jaga sebelum sakit tu datang. Sebab matlamat kita ni bukannya nak hidup lama, tapi nak hidup dengan kualiti. Masih kuat, masih berdikari. Slowly, tapi kita konsisten. Sebenarnya saya sendiri pun ada satu circle yang kecil yang kami sama-sama bergerak ke arah yang sama. Arah yang sama yang nak hidup lebih lama tapi dengan kualiti hidup yang lebih baik. Bukan sekadar hidup lama tapi masih kuat, masih boleh berdikari, masih boleh urus diri sendiri. Kalau awak pun rasa benda ni penting dan awak nak start jaga kesihatan dari sekarang dengan cara yang betul, jomlah kita sama-sama dalam circle ni. Belajar, share dan sama-sama kita improve kesihatan kita perlahan-lahan.